Assalamualaikum semua orang. Hari ni kita akan bermain Minecraft. Walaupun nama dia macam tu sikit, tapi saya tak mampu untuk bayar beli Minecraft yang sebenar. Tapi tak apa, kita akan main game yang Atacraft sahaja. So let's go. Jadi saya sudah membuat saya telah membuat 2 pembinaan, iaitu sebuah rumah saya 3 pembinaan. Satu ialah rumah saya, kedua ialah perkampungan village yang bernama Oakwood Village, dan terakhir yang ketiga saya membuat tree house di persebelahan rumah saya. So rumah saya ni dia macam country yard sikit. Kalau korang nampak dia macam country yard tu lah. Dia tulis tu country yard house kan. Inilah rumah saya. Macam ni. Dia tak usah tak ni semua. Ya. This is my house. Dan ni macam ni rumah dia. Macam ni dia tak besar, tak luas, tapi tak apa, kita ada basement kat situ. Nanti kita akan review sekali. Maaf lah sebab lama tak layar YouTube kan. Tu dia masalahnya. So this is my house that I made. Look, sangat besar dan sangat luas. Kalau ada anak 5 orang tu, kalau ada anak 4 orang 5 orang tu, bolehlah sewa rumah ni dalam 5,600. Sangatlah. Itulah. Minecraft. So kat sini kita ada permainan kanak-kanak. Maze lah, orang kata maze. Ni macam mana masuk, tak tahu lah. Dia bentuk F kat tengah dia bentuk F. Kau nampak dia macam bentuk F ni. Ya, ini bentuk F dia. Tapi dia ni sikit lah, more to aesthetic. Sini boleh sekejap. Ya. Dia kat mana? That's macam tu lah. Ni mesej. So bila korang dah sampai sini, nanti akan ada satu tangga nanti dia akan bawa korang ke sini. Inilah tree house nya ya. Ini untuk turun ke bawah. So pintunya dekat bawah tangga ni. Sebab tree house ni di rumah teres. Jadi gitu lah. 2 tingkat. So 3 tingkat. Tingkat ni kat atas ni. Ini pula untuk makan-makan. Makanan. Lepas tu sini kalau kalau kau nampak macam ada rail ni kan. Ni dia masuk ke sana ni. Dia tu lah, dia akan bawa korang ke terus rumah. Ni aku nak review juga ni Oakwood ni. Ni. Ni dia. Perkampungan Oakwood. Sekejap, kita nak tambah ni sikit. Ni dia Oakwood yang kata tu. Ni Oakwood kan, dia terus ke sini tebing laut. Dan so bila dia orang cari contoh macam ni kan. Mana tu village? Tak ada. Ada benda perkampungan ke tu? Ada village ke? Cek. Dia tu. Tu bila dia naik, inilah dia tempat masuk Oakwood dia. So kat sini kita nak tambah sedikit fence.
Jangan nak tambah sedikit fence. Ya. Kita nak tambah satu kolam. Walaupun ada kolam kat ujung. Macam ni dia. Satu lah. So tempat masuknya di sini. Mana dah? Alamak, nasib baik tak tekan. Hello, assalamualaikum guys. So sorry lah terpaksa cut sebab tadi ada error issue tadi. So yelah macam ni lah dia punya tu So korang selalunya guna yang ni lah. Ni pun dah okey lah. Dia tembak dia macam laser. Macam tu je lah. So belah sini sepatutnya masjid tau. Korang boleh nampak kan kat sini kan. Korang tengok sini sepatutnya masjid. Tapi kita orang buat cyber cafe. Sebabnya masjid ni dah terbengkalai dah dengan banyak pokoknya lagi. Orang nak solat pun tak selesa. Macam mana jadi kita terpaksa lah roboh kan. Robohkan masjid ni buat cyber cafe. Nampak. Ni dia cyber cafe. Ni cyber cafe kan. Tengok lah. Kat sini dia ada poison drink. Dia macam food court lah. Dia macam ada poison drink. Alamak. Dia ada poison drink. Lepas tu kita ada western. Lepas tu kita ada makanan goreng-goreng macam kuih tiaw ke, nasi goreng ke, bihun goreng ke, mi goreng ke. Dan juga fizzy drink. Maksudnya I guess lah. Kalau kau nak order I guess, boleh order sekarang. Sekejap kita nak tambah lagi villager. Sebab villager ni tak banyak sangat. Sebab yelah ni kan banyak zombie-zombie kan. Macam mana ni? Macam mana ni? Okay dah. Oi. Right. Dia ni sikit dia macam error issue tadi. Okay, so je kita tambah villager. Ya. So banyak. So dia makin banyak tapi jangan ni pula. Agak dia tak keluar daripada sini. So sini sepatutnya aku nak buat sebagai ni lah. Ni aku tak tahu kena. Nak. Boleh lah ni. Asalkan kau bahagia. Aku baru perasan sebenarnya di belakang boleh tulis. So dah nak hampir malam. Malam pagi. Malam masih muda. Asam kodok macam tak buat apa. Baru masa nak fikir. So kalau nak ambil mana, kita kena ambil daripada sini. Ambil daripada chest ni. Ambil. Bekal tak nak tunjuk. Sebab dia bukan memanah tu. Dia close bawah dia. Aduh. Tak apalah. Malah nak cakap. So ini asli pun dia. Papam. Aku ada pasal elytra kan. So sini dia agak macam ni sikit. Sebab ni dia boleh masuk sampai underwater. So jom kita review village. Rumah villager salah satu. So ada orang dah tidur dah sikit. Sekejap. So kita kena buang ni dulu. Target. Kita anggap perlukan target. Kita perlukan diri kita saja. Ya. So jom. So aku nak tunjuk ni. Dia bahaya sikit lah. Tempat siksaan. Jadi kalau ada orang yang tak ikut peraturan ke apa, masuklah kat lava ni. Macam tu. So sini adalah rumah
Alang-alang villager tak ada tempat kan. So pukul berapa sekarang? Dah malam dah. Makin malam. So jom aku nak tidur. Good night korang. Okay, je kita kerja dulu. Minta maaf. Saya cuma tumpang saja. Saya cuma tumpang saja. Minta maaf. Saya cuma tumpang saja tidur. Anda selalu orang tengok aku macam aku nak umpat rumah dia. Aduh. Terima kasih kerana apa? Keranamu kami berbatas tua. Keranamu kami tetap berjaya. Keranamu kami hidup selesa. Keranamu kami mendadak janda. Gerak dulu apa je. Okay, lepas tu kita ada satu masjid. Dia bukan, dia tak ada bengkalai. Ni masjid dia. Dia satu masjid ni masjid, satu lagi surau. Ni surau dia. Nama dia Surau Al-Safat. Ni Masjid Al-Ardawiyah. So korang boleh tengok kat depan tu. Ada satu masjid lah. Masjid dan surau. So ni tempat wuduk dia. Tempat semayang. Mana semayang? Woi semayang. Buka lah semayang. Ni surau dia. Surau dia lagi cantik. Lagi cun. Macam ni. So yang tu tempat ceramah. Tapi nak masuk pula takut pula. Takut ustaz ni marah pula. Tapi tak apa. Itulah tempat ceramah ni. So lepas tu kita ada satu tangga untuk muslim. Ya, ni muslimat dia. Tapi dia lain sikit lah. Lain daripada yang lain. Ni ikut saya. Ni nak tangga dia lah. Macam tu. So kalau korang nampak kan, dia macam sini tak ada pokok. Tapi situ ada. Belah masuk kan. Situ lah. Sekejap. Nak bagi rest tangan. Dah berapa minit dah? Dah 8 minit dah guys. So kita ada lagi 5 minit. 5 minit lagi. So kalau kau nak keluar kat sini boleh juga. Tapi dia banyak torch lah. Banyak torch maksudnya ada kucing. Aduh. Dia ada banyak ni lah. Apa orang kata? Lilin. Orang kata obo. Orang kata obo tiba. So ini ada banyak clock kat sini juga. So yang ni sepatutnya aku nak buat pintu untuk balcony tau. Boleh lah. Kita try buat tu. Ada misi adik ketiga. Tapi itulah dia macam ni ke? Macam menghadang ke kan? So tak apalah. Kita bikin sikit. Kita ambil stairs. Mana stairs? Ini stairs dan juga stone. Cobblestone. Macam mana? Permisi adik. Okay, lepas tu kita letakkan sedikit tangga di sini. Siap. Lepas tu sini kita boleh buat satu apa? Tapi dia tak boleh buat balcony kat sini. Macam mana? Kenalah buat kat sini. Kat mana? Kau tahu tak? Mana tak? Sebab sini dia macam pes lah. Cukup fully furnished. Tapi tak apalah. So yang ni awkward tower. Tak boleh masuk sebab ada guard kat dalam. So itu je. Nak review train tak nak. Aku malas. So itulah dia nama dia. Awkward. Okay, bye-bye.